Kejap dah dah. Orang curi lagi ke? Dah. Pergi nyuruk kadang pergi. Bang, ada yang lawan lah bang. Dam, kau gila. Aku cakap boleh-boleh lah. Dam, kau jangan degil Dam. Pergi menyuruk sekarang. Kat dalam. Pergilah. Hero kena. Aku. Siapa tu bang? Dia kenal? Nur Aminah. Lewat ini ku rasakan kasih kian, ku dambakan resah hati yang ku pendam pada takdir dan harapan. Nur kasih, Nur kasih, Nur kasih. Mencari yang hakiki, sinar pasti, janji suci yang abadi. Nur, ya kasih. Oh Nur, ya Nur kasih. Pakcik, berhenti kat sini pakcik. Berhenti sekejap. Dam, balik. Mana? Abang kata balik sekarang. Kenapa dekat abang ni? Balik. Aku cakap boleh-boleh lah. Dam, kau jangan degil Dam. Pergi menyuruk sekarang. Kat dalam. Pergilah. Hero kena. Aku. Mana penyangat tu? Korang bagi top kemis. Nanti mak bayar lah. Tepi lah. Kau ni menyengkuk. Kau belah lah. Weh, korang nak lawan dengan budak kecil buat apa? Kau dah lebih ni. Dengan kau hebat kan nak lawan dengan aku lah. Settle kan dia? Sama je. Tak ada yang berubah. Abang harap banyak yang dah berubah. Kampung ni sampai bila-bila pun takkan berubah. Abang tengoklah. Adam ingat Adam dah takkan balik ke sini lagi tu bang. Jangan macam tu Dam. Di kampung kita ni, tinggi mana pun kau tahu bang. Jangan lupa asal kita. Dah lah. Pakcik jalan pakcik. Balik anak. Sihat. Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lama dia tak balik, Mak. Apa? Mak rindu tahu korang dua. Ayah mana, Mak? Dia kat masjid. Idea pergi cari dia, Mak. Pergilah. Jom. Ni masuk. Kita bawa dalam. Bawa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak jumpa. Khabar sihat? Ya, kita Jumpa kat dalam. Lama ke kau cuti ni? Sebulan juga lah. Oh, lama juga. Nanti datang rumah aku. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lama cuti? Saya habis belajar tu, Imam. Alhamdulillah. Dah dapat kerja ke? Belum lagi. Saya nak berehat kat kampung dulu. Lagipun, saya nak jaga ayah. Elok sangatlah tu. Ustaz. Untung Ustaz dapat anak lelaki macam Aidil ni. Saya minta diri dulu. Ya. Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh. Apalah. Nasib bagi orang terkejut balik. Ni, Fial. Anak Ustaz Asah dah balik.
Oh, ya ke? Nampak Abang Adil kat masjid tadi. Macam mana rupa dia sekarang, Kak? Sarah, kau tu sekolah lagi. Kalau nak bercinta pun tunggulah dulu. Alah, Kak ni. Kak. Sporting langsung lah. Ayah sakit. Ayah sakit ya. Ayah sakit. Ayah sakit ya. Lagi tak? Ada kenapa lagi aku kan ada ya? Ayah tak dengar. Lah, ni je. Ni je abang sebab ambil. Takut yang nampak. Kenapa curi makan siang tadi? Tengok. Dah lah kena rotan. Tak dapat buka puasa dengan orang lain. Lapar lah bang. Dek, abang pun lapar. Tapi abang dapat tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mak, ayah dah balik. Ayah tu macam tak sakit apa? Mungkin seronok kita balik. Hilanglah penyakit dia sekejap. Ya ke? Tantah dia saja je buat alasan panggil Adam balik. Tak biar Adam jadi baik. Jangan pada sangka bukan-bukan, Adam. Ayah tu tengah sakit tu. Bukan buat-buat. Alhamdulillah. Balik juga si Adam tu. Tapi dia macam dulu juga. Tak ada satu pun yang berubah. Puas dah jam doa. Bertahun-tahun. Orang kata doa ibu tu makbul. Tapi Jah. Jangan cuba nak petikai apa-apa dengan Tuhan je. Dia bagi, kita terima. Ini ujian je. Mungkin balasan. Selalu sangat Adam kena pukul. Jangan. Abang saja nak pukul dia. Bukan tu maksud Jah. Jah tahu abang terpaksa. Tapi tak kebebal jadi ni budak tu bang. Umur dia pun dah lebih 10 tahun. Itu cara dia. Dan Nabi pun suruh pukul. Memanglah Nabi suruh pukul. Tapi itu langkah terakhir. Bukan yang pertama. Abang dulu ambil itu sebagai yang pertama. Zaman tu semua orang pukul anak bang. Itulah sebabnya budak-budak sekarang tak ke mana. Dunia tak dapat. Akhirat belum tentu.
Aku dah fikir masak-masak, Nur. Keluarga aku susah. Kalau aku tak ada, siapa nak bantu diorang? Aisyah, kamu susah Aisyah. PTPN kan ada. Aku dah tanya semua tu. Kalau kau minta, insyaAllah boleh dapat. Memanglah dapat, Nur. Tapi kalau belajar kat universiti berapa tahun? 3, 4 tahun? Dalam masa tu, siapa nak bantu diorang? Aisyah, mesti ada cara lain. Kalau niat kita baik, insyaAllah semua berjalan lancar. Jangan risau, Nur. Kalau aku tak belajar kat universiti pun, aku taklah teruk sangat. Aku ada tawaran jadi cikgu sementara. Lagipun, bakal suami aku pun mengajar kat tempat yang sama. Aisyah, kau ni nama je Aisyah kan? Kenapa dengan nama aku? Kau tak tahu ke? Aisyah tu isteri Nabi, seorang cendekiawan. Kau tahu tak zaman sekarang ni tahap dia tu apa? Profesor tau. Yang Aisyah yang ni setakat apa? STPM je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ente letak semua ni kat sini? Dah lama tak kena dengan zaman sekarang. Kenapa orang macam ente ni suka ubah-ubah agama mengikut kehendak korang? Kami tak ubah agama. Kami cuma ubah keadaan memahaminya. Jadi selama ni kaedah kami semua ni tak betul lah. Kalau betul, dah lama maju dah. Tapi tengoklah, kita mundur. Sampaikan orang ingat agama tu buat kita mundur. Padahal cara kita memahami agama tu yang buat kita mundur. Orang macam ente ni selalu ingat cara korang lebih betul, lebih baik. I miss you. I miss you too, Kat. So how's your dad? My dad. He looks okay, but I don't know. You must really feel good though, doing that back home. Yeah? Good? This place bad, Kat. Boring, you know? Bang, boleh bagi bola tu balik tak, Bang? Terima kasih, Bang. Sama. What was that? Nothing. Just kid. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Dah, semua boleh balik. Jangan lupa semayang maghrib, Bang, Ustaz cakap kalau kita tak semayang, kita ditukar menjadi babi. Bukan babi lah, ginzil lah. Babi yang ginzil sama lah. Dah, semua tak betul. Dah, semua boleh balik dulu. Esok tak lagi main bola, Oh, dahsyat abang. Skill tetap tak berubah, maintain. Biasalah, abang kan kapten mesti. Ya ke bang? Apa? Ada ingat abang ni duduk kat masjid ke 24 jam? Kaki lah. Naik dulu lah, sembayang.
kopi ya. Ya, Ayah. Kenapa Ayah selalu suruh kakak? Kan kakak buat kopi sedap. Alah, Ayah memang lebih sayangkan kakak. Sarah pernah dengar tak cerita Nabi Yusuf? Kenapa Nabi Yaakob sayangkan Nabi Yusuf daripada abang-abangnya? Yusuf baik, abang-abang dia jahat. Sarah, jom, kenal kak. Sarah ni, mana cakap ayah tu sayang akak lebih? Dah memang betul. Ayah pergi kasih. Sarah ni, tak baik cakap macam tu tau. Ayah cakap macam tu semua sebab akak ni tak ada mak. Sedangkan Sarah kan ada mak. Noh? Apa yang Noh cakap ni? Mak. Apa pasal Noh sebut pasal tak ada mak? Mak ni bukan macam mak Noh sendiri. Tak ada mak, Noh gurau je tadi. Gurau? Benda macam ni tak boleh buat gurau, Noh. Sungguh mak, Noh gurau je. Mak janganlah macam ni. Kecil hati mak tau, Noh. Noh tahu tak, masa mak kahwin dengan ayah Noh, mak dah janji mak akan jaga Noh macam anak mak sendiri. Tahu mak, tahu. Sebelum ni memang mak jaga Noh macam anak sendiri. Tapi kenapa Noh cakap macam tu? Dah lah mak. Noh janji, Noh takkan cakap macam tu lagi. Noh takkan gurau macam tu lagi. Noh janji mak. Janji jangan buat lagi. Janji, Noh janji. Minta maaf banyak. Dah, jangan buat lagi tau. Lu buat apa tu? Pak kopi tu ayah. Drama je. Dah boleh buat air. Mak, Adam nak ke mana ni? Adam nak balik Australia, Mak. Kan ayah sakit? Adam tahu tapi kerja kuliah Adam banyak tertangguh. Tak boleh tunggu sikit hari lagi. Kesian dia. Kita minta dia dulu, Mak. Kalau you pun tunggulah ayah balik dari masjid. Mak cakaplah kat ayah, Mak. Adam yang nak pergi, cakaplah sendiri. Mak, Adam dah fikir betul-betul. Apa Adam buat sekarang ni tak boleh tarik balik tau. Adam duduk sini pun Adam tak tahu nak buat apa, Mak. Mak izinkanlah Adam pergi, Mak, tolong. Mak tak izinkan. Mak, tolonglah, Mak. Mak buat ni untuk Adam. Ya, Pak. Dia pandai-pandailah kau ambil hati si Zul tu. Walaupun cara fikir dia tak sama dengan cara fikir dia. Allah Akbar. Yalah ya. Aduh. Satu je nasihat saya. Jangan buang kitab-kitab lama. Sikit tak banyak. Tentu ada mutiara di dalamnya. Kalau dia buangnya lama, seolah-olah apa yang kita buat selama ini salah. Bukan salah. Tapi tak berkesan. Contohnya macam orang bijak macam Adam tu. Kalau kita bercerita,
orang tak semayang jadi babi. Dia tak percaya. Kalau kita salah mengajar, kita akan melahirkan 10 atau 20 Adam lagi. Ya. Ayah lama pergi kat sini. Dia dah janji akan kawan main bola. Pergilah. Ya, belum masa nak balik lagi. Ya, tolong ambilkan tasbih untuk ayah. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz? 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 Astagfirullahaladzim. Din. Minta tolong. Pegang. Report, Adik. Haji, berhenti sini, Haji. Berhenti tepi. Ya kasih. Sebaik Adam tak pergi lagi. Tangguhlah dulu pengajian kau. Penyakit ayah dah mula serius ni. Doktor kata 2 bulan je lagi.
Ada surat kan? Ada. Sikit. Ana. Hai. Tadi seronok. Sekarang tak seronok. Tunggu surat cinta ke? Tu surat you lah. Oh, surat you. Ingatkan surat cinta. Heran zaman sekarang masih ada lagi ke orang bercinta pakai surat? Kan ada email, ada SMS, macam-macam lagi. Yalah. Okey. Sama. Nur, aku baru selesai minggu orientasi. Dah mula kuliah. Seronok tahu bergelar mahasiswi. Aku doa kau dapat datang sini bersama aku. Kita sambung legasi Aisyah radhiyallahu anha. Ani datang bang dengan anak-anak dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa? Sarah bang. Ini Nur. Ani duduk dulu. Dia buat teh ya dah. Dia duduk sana. Dia duduk. Kira ni. Nampak sihat sikit. Ni adik saya Kin Salam. Dia minta maaf dia tak dapat datang sebab dia sibuk uruskan perkahwinan Aisyah. Dia ada jemput ustaz sekeluarga pergi kenuri dia nanti. Waalaikumsalam. Tapi aku ni sakit. Rasanya tak dapat datang lah ni. Tak apalah ustaz. Yang pentingnya doa ustaz untuk Aisyah ya. InsyaAllah. You putting everything on hold? I have to. You ingat I suka ke duduk kat sini? Macam dalam neraka. Like what? Macam dalam neraka. In hell. What is it between you and your father? I mean, why? Kan I dah cakap dengan you dulu, Kat. You jangan tanya I pasal ni. I told you before, right? You know what? You just don't understand. I mean, you must consider yourself lucky. Oh, please. What? At least you've got a family that wants you. I don't. Katrina. Boleh tak you faham situasi I sekarang ni? Ha? But the thing is... This is not about you, Kat. This is about me. Please, for God's sake. Lu bawa apa dulu? Bawa sedap je. Tak, memang kalau asyik pisang ni. Pengat. Ideal suka pengat tau. No, kalau buat pengat sedap tau Kak Jah. Ya? Sarah pun masak juga tadi. Apa ni campur-campur cakap? Tak baik tau. Adam? Mak Ani dah. Isteri Imam. Assalamualaikum. Buatlah minum. Yelah. Nak makan. Kakak tengok tak tadi? Sombong betul lah si Adam tu. Iyalah dia. Mentang-mentang lah dia belajar dekat Amerika. Australia. Mana lah. Dia ingat dia tu orang putih ke apa? Hitam macam tu berangan lah nak jadi orang putih. Pandang kita pun tak nak. Salah tu Sarah. Langsung tak macam Abang Aidil kita. Amboi. Abang Aidil awak? Iyalah. Sarah ni kalau ayah tahu. Kakak, nanti akak ajar Sarah masak pengat InsyaAllah. Mak. Masak pengat? Baguslah Mak datang sekarang. Mak rasa bila Sarah boleh kahwin lah Mak? Sarah? Sarah tu belajarlah dulu. Tengok macam kakak tu. Jangan asyik fikir kahwin je. Nasi pun tak tahu masak lagi. Nak kahwin.
Kak. Nabila, Aisyah akan kahwin tak lama lagi. Seorang lagi teman seperjuangan kita yang terpaksa tunduk pada kemiskinan. Aku sendiri tak tahu macam mana nasib aku nanti. Seperti kau atau seperti Aisyah. Cita-cita aku menggunung, Nabila. Semoga doa aku dimakbulkan, Nabila. InsyaAllah. Saya rasa masa saya dah sampai. Tapi sebelum ayah pergi, ada satu lagi hajat ayah. Apa dia, ya? Ayah nak tengok anak-anak ayah kahwin. Dia dah ada calon. Ada, ya? Siap? Seorang yang mempunyai ciri-ciri isteri terbaik, ya. Saya yakin dia boleh bimbing anak-anak saya nanti dengan baik. Siapa dia? Nur Aminah. Anak Imam Bakar. Macam mana dengan Adam? Dia ada pilihan sendiri, ya. Kawan-kawan masih belajar kat Australia. Orang putih. Separuh Melayu, seorang putih, ya. Katrina nama dia. Lewat ini ku rasakan kasih kian, ku dambakan resah hati yang ku pendam pada takdir dan harapan. Nur kasih, Nur kasih. Mencari yang hakiki, sinar pasti, janji suci yang abadi. Nur, ya kasih, oh Nur.